Misteri lelaki tua bertongkat terjawab. Sungai Petani, polis mengesahkan lelaki yang masuk ke perkarangan sebuah rumah di Taman Cengal di sini seperti viral di sosial media beberapa hari lalu didapati kurang waras. Ketua Polis Kuala Muda ACP Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata, lelaki itu tidak tahu apa yang dibuat di situ, malah turut berbogel di hadapan pasukan polis. Beliau berkata, isteri lelaki itu turut bersama ketika kejadian. Lelaki itu mengalami masalah buah pinggang dan ada tiub di perutnya. Bagaimanapun, tiada tindakan diambil ketika kejadian itu, katanya. Dalam kejadian yang viral beberapa hari lalu, seorang penduduk taman perumahan memaklumkan jirannya hampir dipukau selepas menyedari lelaki tua bertongkat masuk ke kawasan kediamannya. Sebelum kejadian itu, jirannya menyedari sebuah potongan iswara berwarna merah berlega di kawasan rumah pada jam 5.20 pagi. Apa yang menjadi misteri ialah pagar rumah yang dikunci automatik dan timbul persoalan bagaimana lelaki itu boleh masuk ke perkarangan kediaman tanpa sebarang kopak pada pagar. Adakah ini berlaku secara tidak sengaja ataupun disengajakan?